ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah berkenan bercemar, Duli berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Pusat Hemodialisis Yayasan Al-Sultan Abdullah, YASA, Bukit Jalil hari ini. Keberangkatan Paduka Baginda ke pusat tersebut yang terletak di Masjid Talhah bin Ubaidillah disambut oleh Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAWIP, Tuan Haji Syed Kamarul Zaman bin Syed Kabir, Pengerusi Lembaga Pertubuhan Keselamatan Sosial, PERKESO, Datuk Seri Subahan bin Kamal serta Pengurus Besar Yayasan Al-Sultan Abdullah, YASA, Tuan Haji Mohd Fakhrul Islam bin Juhali. Pusat Hemodialisis YASA Bukit Jalil dibangunkan melalui kerjasama strategik antara YASA dan MAWIP, dengan MAWIP sebagai penyumbang utama bangunan dan fasiliti perubatan dialisis sebanyak 1.6 juta ringgit, manakala PERKESO menyumbang 10 unit mesin dialisis ke rangkaian Pusat Hemodialisis YASA bagi manfaat pesakit. Kerjasama ini melambangkan kesatuan antara institusi diraja, agensi agama dan badan kerajaan dalam memperkasa agenda kesejahteraan rakyat. Majlis perasmian ini menandakan pembukaan rasmi cawangan ke-6 Pusat Hemodialisis YASA sebagai kesinambungan inisiatif teras kesihatan Yayasan Al-Sultan Abdullah, YASA, yang diilhamkan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang bagi memastikan rakyat, khususnya golongan B40 dan asnaf, mendapat akses kepada rawatan dialisis yang percuma, berkualiti dan selesa, selaras dengan hasrat Paduka Baginda untuk melihat inisiatif kesihatan dan kebajikan di bawah YASA terus memberi manfaat kepada lebih ramai rakyat yang memerlukan.